Hai hampa. Okey hampa, sekarang ni tengah isu kenaikan harga minyak kan. Okey, apa kata saya suggestkan hampa untuk beralih kepada EV. Saya akan bagi kelebihan-kelebihan motor EV ni. Okey, jom. Kelebihan yang pertama, of course lah, tak perlu guna minyak. So awak tak perlu dah nak singgah petrol pump lagi. Awak hanya cas sahaja dah boleh cas kat rumah. Okey, kelebihan kedua pula adalah maintenance rendah. Maintenance rendah ni, so awak tak perlulah nak pergi servis, tukar minyak hitam. Tak perlu dah, setahun sekali pun awak dah boleh servis. So, servis dia ambil masa jangka yang panjang lah. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga pula adalah mesra alam. So, kurang lagi lah pencemaran udara dekat persekitaran ni. Kelebihan keempat pula adalah dia senyap dan smooth. So tak ada lagi dah bunyi-bunyi bising macam motor-motor yang lain lah. Kelebihan kelima pula adalah pick up lebih laju. So kalau yang duduk kat bandar tu memang sesuai lah. Sebab apa? Kita pulas je terus jalan. Bye-bye. Sebelum nak kena berebut, baik hampa dapatkan sekarang. Macam mana nak dapatkan? Awak boleh terus tekan link dekat bio ataupun isi form dekat bawah sekarang. Okay? Bye-bye.